Ada orang tanya dengan aku, bang, saya nak beli blower vacuum ni, nak buat vacuum aircon boleh ke? Okay, tak apa. Kita buat tutorial dan kita tunjuk pada korang, boleh ke tak boleh untuk nak sedut habuk-habuk aircon. Tonton video ni sampai habis. Yang ni vacuum ni korang boleh pilih lah sama ada nak satu bateri boleh ataupun nak dua bateri pun boleh, tak ada masalah. So yang ni dia punya alat mesin dia lah. Yang ni boleh guna dua dalam satu, boleh buat blower, boleh buat fan. Kalau nak buat untuk blower, korang boleh pakai lah sama ada dua alat dia punya aksesori, okay? Ataupun korang nak pakai yang ini pun boleh. Nak sedut pun boleh, nak buat blower pun boleh, tak ada masalah. Okay? So kita nak sedut tadi untuk habuk aircon, kita pakai yang ada filter. Lepas tu kita pakailah yang nak ada bros, korang boleh pakai bros sahaja, tak ada masalah. Tapi kalau korang nak pakai untuk corong depan ni, boleh pakai corong depan ni. Nampak? Lepas tu nak ada bros, boleh masuk juga. Yang ada bros, tak ada masalah, masuk saja. Macam ini untuk nak bros. Jom kita sedut aircon. Mula-mula kita buka dulu cover aircon ni. Kau nampak tak habuk-habuk ni kan? Memang banyak gila habuk ni. Tengok geng, memang bergesan, memang bersih nampak. So habuk tu akan masuk dekat bahagian dalam ni. So mana berminat bakal untuk mencari untuk vacuum ni, sangat-sangat bermanfaat untuk korang semua nak buat servis-servis ni. Korang boleh tengok dekat bangku kuning aku, berapa korang dapat, memang murah gila.